yang kalau habiskan dapat berapa? Kalau cheeseburger habiskan 10 biji dalam masa 8 minit, kita akan bagi 500 cash. Okey. Kalau mega burger habiskan 10 biji dalam masa 15 minit, kita akan bagi RM1,000 cash. Oh. 1,000 guys. Rasanya tu bawa pergi klinik terus 1,000. Itu kos lah. Ni Ijat nak rasa dia punya spicy chicken deluxe burger. Yang ni Ijat tak sabar nak rasa sebenarnya. Korang tengok dia punya portion dia besar gila. Dalam dia mayonis dengan salad dia memang banyak ah. Korang boleh tengok. Bismillahirrahmanirrahim. One more. Besar. Dia punya roti lembut, patty dia fresh, juicy ya. Tengok juicy. Yang ni panas. Portion dia besar. Yang ni Ijat boleh cakapkan 99%. Rasa dia sama. Mengimbau kembali ya. Korang kena rasa sendiri, memang sedap. First Ijat buka je Ijat dah nampak dia punya presentation dia tu, dia punya apa, roti dia, dia punya ni semua kan memang sama macam dekat jenama M tu. Ni dia. Korang tengok sendiri, sama kan? Sama macam jenama M tu kan. Daging dia ada dua, ada cheese. Kita rasa pula, sama ke tidak? Bismillahirrahmanirrahim.